Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Azrina binti Aziz, pensyarah bagi program Operasi Perhotelan Kolej Komuniti Cenderuh. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membincangkan tentang penggunaan maid trolley. Apakah yang dimaksudkan dengan maid trolley? Maid trolley merupakan satu alat bantuan yang digunakan oleh room attendant bagi melengkapi segala keperluan yang diletakkan di dalam troli dan digunakan untuk proses pembersihan bilik. Setelah troli ini dipenuhkan dengan segala keperluan, room attendant akan menolak troli ini daripada satu bilik ke bilik yang lain. Maid trolley mempunyai 4 bahagian, iaitu bahagian atas, bahagian tengah, bahagian depan dan juga bahagian belakang. Selain itu, maid trolley mempunyai 4 roda yang boleh dilaraskan. Bagi ruangan di bahagian atas troli, kita akan tempatkan beberapa barangan bagi keperluan room amenities yang digunakan di bilik tetamu. Antara room amenities yang diletakkan di dalam maid trolley adalah shower cap, shaving kit, tissue box, sabun, shampoo, comb dan lain-lain keperluan yang digunakan. Bahagian tengah, kita akan tempatkan beberapa jenis linen yang digunakan di bilik tetamu. Antaranya adalah face towel, hand towel, bath towel, pillowcase, single bedsheet, queen bedsheet, blanket dan mattress protector. Di ruangan hadapan, kita akan tempatkan linen kotor yang telah digunakan selepas pembersihan bilik dilakukan. Di bahagian belakang pula, kita akan tempatkan plastik sampah bagi meletakkan semua kekotoran ataupun sisa yang dikutip daripada bilik tetamu. Dan seterusnya, di bahagian bawah kita akan tempatkan caddy box. Di dalam caddy ini juga ditempatkan beberapa jenis bahan pencuci yang digunakan. Antaranya adalah multi-purpose cleaner, glass cleaner, air freshener dan peralatan pencucian. Yang betul bagi menempatkan maid trolley ketika pembersihan dilakukan adalah dengan cara maid trolley menghadap berhadapan dengan pintu bilik tetamu. Housekeeping. Baiklah, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.